Tiga kesilapan besar yang ramai orang buat bila simpan emas. Yang ketiga tu paling ramai orang buat. So, kalau kita tak nak ulang kesilapan yang sama, tengok video ni sampai habis dan see video ni nanti rujukan akan datang. Yang pertama, betul dia ada simpanan emas. Tapi yang salahnya simpan emas 1/6. Yang mana dia adalah emas perhiasan iaitu rantai, cincin, gelang dan sebagainya. Kita kena faham emas perhiasan fokusnya untuk berhias, bukan untuk simpanan dan pelaburan. Salah rupanya simpan barang kemas. Salah sebab tujuan dia untuk simpanan. Kalau untuk pakai tu tak ada masalah. Sebab apa? Bila kita simpan barang kemas, pertama kita kena bayar lebih untuk kos upah. Yang kedua, spek dia tinggi. So, kita kena tunggu lebih lama untuk dapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Kesalahan yang kedua, simpan emas hari ini, bulan depan nak jual balik ataupun minggu depan nak jual balik. Tak sampai setahun dah nak jual emas kita. Nak tahu kesilapan kedua dan ketiga, tengok next video. Jangan lupa untuk follow untuk lebih lagi emas dan korang.